Hari ni aku nak masak lemak cili padi. Cara aku bukan cara kau. Kalau kau nak buat cara kau buat video sendiri. Bahan-bahannya: bawang merah, lengkuas, halia, cili padi, serai. Satu kotak je. Lepas tu ni ayam aku cuci-cuci lah kan. Sampai garnish dia dah. Ni aku guna tomato. Mak aku simpan blender dalam kotak kan. Betul lah mak aku. Aku tumbuk-tumbuk lah. Aku suka tumbuk macam ni, kasar-kasar gini. Cara aku kan. Kau suka halus, kau buat lah video kau kan. Ni aku buat cara aku lah. Tumbuk kasar-kasar gitu je. Aku ambil serai, aku titik kat dalam ni lah. Janganlah gemak sangat. Titik je. Titik-titik. Syarat-syarat gitu. Panaskan kuali bahan tadi tu kan. Masukkan yang kau tumbuk tadi tu. Lepas tu ambil lah air suam batu tu kan. Tutur cakap petua kan. Masuk santan. Masuk tuas keping sikit. Masuk lah kunyit. Aku kira kunyit sebut je. Alamak. Habis aku. Tak apa lah cepat-cepat. Santan kotak ni dalam peti sejuk. So dia ketul-ketul sikit lah. Letaklah garam ikut sedap rasa kau. Kau suka masak kau letaklah banyak. So aku letaklah Ajinomoto. Aku cubit dia sebab dia nakal kan. Kacau lah. Kacau. Dia untuk lidang. Kau makan keluarga kau. Ni aku buat untuk 8 orang makan. Sekian masak lemak cili padi. Cara aku ke cara kau.